pada hari ini kita akan belajar hantaran lirik. Di mana hantaran lirik ni dia untuk jarak yang pendek. Sebelum kita mulakan kelas, kita akan mulakan dengan sesi pemanasan badan. Buat separuh saja. Okey, Cik Alia. Cik. Ya, jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
Okey, lompat bintang 5 kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita akan lari 2 kali dengan 100 meter. Okey. Semua sedia? Sedia. Kita berusaha bawa lari ya. Okey. Okey, budak-budak, hari ni kita nak belajar apa? Bola sepak. Hantaran lerek. Okey, bola sepak kemahiran hantaran lerek. Macam mana kerja dia? LERET. Pandai. Okey. Untuk hantaran bola, hantaran lerek ni dia sesuai untuk jarak yang dekat. Di mana kita ada 3 cara hantaran bola. Yang pertama, dalam kaki. Yang kedua, luar kaki. Dan yang ketiga, kura-kura, iaitu di hadapan kaki. Jadi untuk hantaran lerek kali ni kita akan gunakan dalam kaki. Cikgu tunjuk contoh dulu Contoh dia okey, bola ni kaki kanan kita selari dengan bola. Kaki kiri kita pula berada di sebelah bola. Kemudian kita akan menggunakan dalam kaki. Tapi bila kita nak sepak tu, pastikan kaki kita lurus. Boleh? Cikgu tunjuk contoh 1, 2, 3. Nampak tak kaki dia? Lurus. Nampak cikgu? Jangan bengkok gini. Boleh? Boleh. Semua faham? Faham. Okey, kita akan mulakan latihan dari sebelah kanan cikgu dulu. Kita mulakan daripada Hazira kemudian Izzah. Boleh? Boleh. Cikgu tiap baru mula. Hazira? Baik, cikgu. 1, 2, 3.
kita ambil jarak dulu, ukur dulu, letak tungkai kaki, bagi betul. Ready ya? Allah. 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 Saya puji dapat. Okey, Siti Alia kena lagi sekali. Alia? Ya, Siti Alia. Allah, jongkit betul tu. Saya kena dapat cikgu. Siti Alia ready? Okay, boleh. Kaki lurus. 1, 2. Allah. Awak kaki bangku ni. Saya kaki bangku ni. Alia tak apa, boleh. Kaki bangku ke boleh juga. Kita tepat-tepat boleh. Kat meja pula. Ready eh Siti Alia? Baik cikgu. Boleh, boleh. Ya, betul. Siti Alia. Dah baru boleh buat bangga. Okey, semua faham untuk kaedah hantaran lirik bahagian dalam? Faham. Okey, baik. Kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Okey, murid-murid, untuk aktiviti seterusnya kita akan buat latihan pengukuhan di mana akan ada 2 kumpulan, bulan 1 dan juga bulan 2. Di mana Ainasha dan juga Iza akan berpartner, Alia akan berpartner dengan Hazira. Di mana di dalam bulan segi 4 ni, contoh saya tak ada bola, Ainasha kena bagi bola dekat saya. Guna hantaran tadi. Saya bagi kat cikgu. Ya. Ya, lepas tu awak kena lari ke sana, awak buat bola. Lari ke mana? Sana. Oh, bagi cikgu. Ya. 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 Lepas tu saya minta bola. Saya kena tekankan cikgu balik. Yes. Alamak. Jadi awak kena hantar tepat kepada partner awak. Faham tak semua? Sekarang kena keluar dulu. Boleh tak? Boleh? Kiranya Hazira dengan Alia akan start dari sini. Iza dengan Ainasha akan start dari sana. Lari jika mana-mana minta bola. Ya, begitu. Kita boleh mulakan? Boleh. Yuk, mula. 1, 2. Betul? Saya Okey, kena go. juga. Ya. Alia. Tunggu partner awak minta. Hazira. Okey, go. Iza. Itu dah jongket dah tu. Iza sini. Ya, bagus. Iza, Aisyah. Saya. Kita dah dua ni. Oh. Okey, go. Ya, Mana, Alia mana? bagus. Okay, Aisyah bagus. Hazira bagus. Hazira. Oh, Iza bagus, tendangannya kuat. Iza. Iza. Tepi Okey, Iza. okey. Apa ni kat tengah? Apa kat tengah tu? Allah jongket. Awak Jangan tepi. terjongket ya. Baik cikgu. Pastikan tahan bola tu betul-betul. Awak tak gerak pun dari tadi. Hazira sini. Kawan ni cikgu. Ya. Oh, Terkeluar. Siti. Terkeluar. Okey dah. Lagi satu cikgu. Okey lagi satu. Okey boleh. Okey mantap. Hebat tau. Okey. Setakat itu saja latihan pengukuhan kita hari ni. Ada apa-apa soalan? Ada cikgu. Setakat ni ada tak yang tak dapat nak kuasai? Ada, saya dapat paksa. InsyaAllah saya boleh. InsyaAllah. Boleh. Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Kita akan mulakan dengan aktiviti yang terakhir, iaitu permainan kecil, di mana nama permainan kecil ni adalah bowling sepak. Kita nak main bowling. Kita ada 2 kumpulan, kumpulan 1 dan juga kumpulan 2. Untuk peraturan permainan kecil ni, kan ada 2 kumpulan. Dalam 2 kumpulan ada 2 orang ahli. Betul. Untuk pusingan pertama, permainan pertama akan sepak bola guna hantaran lirik. Okey. Kita gunakan dekat kawat ni.
2. Angin. 1. Okey. Saya tiup. Kau main kedua ready ya? Ready. Ready. 1, 2. Kumpulan Okey. Nampaknya dekat sini pemenang kita adalah kumpulan 1. Daripada 10 jatuh 7. Yang daripada 10 jatuh hanyalah 1. It's okay to you. Lagi Okey. sekali boleh? Nak main lagi sekali? Tak ada. Boleh. Minggu depan kita main lagi sekali. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ni apa yang kamu dapat? Saya dapat belajar macam mana buat hantaran lerek guna kaki bola dalam. Saya dapat target saya. Sorang-sorang dulu. Target saya. Okey, saya. Azira dulu. Okey, hari ini saya belajar macam mana nak menghantar bola sepak menggunakan hantaran lerek menggunakan bahagian dalam kaki saya. Oh, guna bahagian dalam. Ya, saya guna saya tepat pada sasarannya. Okey, betul. Jadi Aliyah pula. Saya belajar menyepak. Menyepak. Macam mana cara menyepak? Boleh tunjukkan? Oh, kaki ni. Ya, saya pandai sepak. Okey, Izzah apa? Saya sepak bagaimana nak buat hantaran lerek. Macam cikgu ajar guna dalam kaki dan buat aplikasikan macam mana nak jatuhkan cawan. Ya. Okey, kita ada 3 cara menyepak tadi. Apa dia? 3 cara menyepak. Membuat hantaran. Oh, ada bahagian dalam. Dalam. Ada bahagian luar. Wow. Ada bahagian atas kurang. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan pergi kepada warming up. Guling dah. Let's go. Angkat tangan. Angkat kaki. Dari kiri. Okey, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya lepas. Mas. Tarik. Mas. Okey, ni buat. Tarik.